Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Alhamdulillah tadabbur kontak hari ini. Tuan-tuan, hari ini tadabbur kontak yang ke-504, tadabbur kontak khas Ramadan. Tema Ramadan tahun ini. Jom kita recall tuan-tuan apa kita bincang sebelum ini dalam tema Ramadan tadabbur kontak tahun ini, insya-Allah. Tuan-tuan, iman bercambah kerana teringatkan Ramadan. Yang kedua, masuki Ramadan melalui satu dari pintu-pintu ibadah. Yang ketiga, isi Ramadan dengan ibadah berkualiti meskipun tiada kuantiti. Yang keempat adalah perbincangan kita hari ini. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan kita semak Surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 27. 20 Februari hari ini, 2 Ramadan hari ini, kita semak Surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 27. Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 27. Komen di bawah tuan-tuan, Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 27. Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 27. Semoga Allah mudahkan urusan tuan-tuan dan Allah mudahkan urusan saya. Tuan-tuan, Al-Ma'idah surah kelima ayat 27 adalah tentang Nabi Allah, tentang dua anak Adam. Dua anak Nabi Allah Adam, iaitu Habil dan Qabil. Iaitu, tuan-tuan, kisah Habil dan Qabil ni tuan-tuan tahu pun kisahnya macam mana. Saya taklah berhasrat nak baca penuh kisah Habil dan Qabil ni. Cuma tuan-tuan, saya nak fokus satu bahagian hidup mereka. Dan apa kaitannya dengan Ramadan tuan-tuan dan Ramadan saya? Rujukan kita, surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iz qarraba qurbanan. Iz qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua merujuk kepada dua orang anak Adam ini, iz qarraba, apabila kedua-dua mereka mempersembahkan qurbanan, mempersembahkan satu korban. Tuan, perkataan pertama yang tuan kena fokus adalah perkataan korban. Apa itu korban? Okey, tuan-tuan jangan confuse perkataan korban bahasa Arab dengan korban bahasa Melayu. Korban bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun ada perkataan korban. Saya akan berkorban jiwa dan raga. Korban bahasa Melayu. Umumnya perkataan korban bahasa Melayu dengan perkataan korban bahasa Arab tu umumnya maksudnya sama. Cuma tujuan korban dalam bahasa Arab itu lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Perkataan korban bahasa Arab, tuan-tuan jangan samakan dengan sembelih korban. Setengah orang dia anggap perkataan korban bahasa Arab ada kaitan dengan sembelih korban. Tuan-tuan, dua benda tu tak ada kaitan. Sembelih korban ni bahasa Arab sebut udhiyah. Binatang korban tu disebut sebagai udhiyah. Raya yang sembelih korban tu tuan-tuan panggil Aidil Adha. So tuan-tuan, perkataan korban tak ada kaitan dengan sembelih korban. Perkataan korban bahasa Arab tak ada kaitan dengan sembelih korban yang kita orang Melayu duk sebut tu. Korban bahasa Arab ini maksudnya tuan-tuan. Kurba, daripada perkataan kurba. Kurba maksudnya dekat. Kurba maksudnya rapat. Orang Melayu sebut kaum kerabat. Korba, kurba, kaum kerabat, adik-beradik dekat, adik-beradik rapat. Perkataan kurban datang daripada perkataan kurba, dekat ataupun rapat. Apa itu kurban? Kurban adalah sesuatu yang ditawarkan secara sukarela. Tuan-tuan, pengorbanan, kurban ni mesti pertama sukarela. Kurban adalah sesuatu yang diserahkan secara sukarela. Tu nombor satu. Benda kena sukarela. Oleh satu orang sebagai cara untuk merapatkan diri dia dengan Allah. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fokus pada dua perkataan tu. Sukarela, dekat diri kepada Allah. Korban tu apa? Sesuatu yang ditawarkan secara sukarela oleh satu orang sebagai cara untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, iz qarraba qurbanan.
apabila kedua-dua mereka anak Adam mempersembahkan korban. Apa tujuan mempersembahkan korban? Mendekat diri kepada Allah. Apa tujuan menyembah korban, mempersembahkan korban? Mendekatkan diri kepada Allah. Habil buat korban dia untuk mendekat diri kepada Allah. Qabil mempersembahkan korban dia juga untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Qabil persembahkan korban secara sukarela, Qabil pun secara sukarela. Kedua-dua mereka mempersembah korban untuk dekat diri kepada Allah. Kedua-dua mereka mempersembah korban secara sukarela. Tak ada siapa paksa. So, tuan-tuan, fokus kepada Habil dan Qabil. Mereka buat benda yang sama dengan tujuan yang sama. Secara sukarela mempersembah korban untuk mendekat diri kepada Allah. Dan tuan-tuan tahu, hanya satu korban daripada mereka sahaja yang diterima. Allah sebut, "Iz qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Lalu diterima oleh Allah satu korban daripada salah seorang mereka, tidak diterima daripada yang satu lagi. Dua-dua mempersembahkan secara sukarela, dua-dua mempersembahkan dengan tujuan nak dekat diri kepada Allah. Lalu Allah terima korban daripada satu orang dan Allah tak terima daripada yang satu orang lagi. Lalu yang satu orang lagi tu, yang satu orang lagi yang korban dia tak diterima, dia buat korban sukarela. Dia buat korban sebab nak dekat diri kepada Allah. Tapi korbannya tak diterima. Ibadahnya dibuat untuk dekat diri kepada Allah. Ibadahnya dibuat kerana sukarela. Namun Tuhan tak terima. Bila Tuhan tak terima, orang yang korbannya tak diterima, ibadahnya tak diterima, orang ini pun kata, "La aqtulannaka." Aku akan bunuh engkau yang seorang lagi ni. Aku akan bunuh engkau. Macam mana korban kau diterima, korban aku tak diterima? Aku akan bunuh engkau. Sebab korban kau diterima, korban aku tak diterima. Tuan-tuan, reaksi ini adalah reaksi yang pelik. Kenapa? Kerana kedua-dua mereka sembah secara sukarela. Kedua-dua mereka buat untuk dekat diri kepada Allah. Tapi orang ini dia tak puas hati apabila dia buat secara sukarela, dia buat untuk dekat diri kepada Allah, tapi orang tu yang dekat diri kepada Allah. Tapi orang itu yang ibadahnya diterima. Dia tak puas hati. Reaksi dia adalah, aku nak bunuh kau. Seolah-olah tuan-tuan, kalau kita bunuh orang itu, maka korban kita akan diterima. Sebab dah tak ada dah korban yang lebih berkualiti. Seolah-olah kalau kita hilangkan dia daripada saingan, maka kita akan menang nombor satu. Sedangkan tuan-tuan, menang nombor satu di sisi Allah Ta'ala ini mestilah sukarela dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, tindakan Qabil, tindakan satu orang anak Adam untuk eliminate pesaing dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, cara fikir itu cara fikir yang singkat. Lalu tuan-tuan, apa pula jawapan seorang lagi ni, yang mana korbannya diterima? Apa jawapan dia? Jawapan dia kata, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang takwa. Saya nak tanda perkataan ni dengan cukup yakin. Perkataan dia takwa, minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima korban. Allah menerima satu persembahan sukarela. Allah menerima satu ibadah yang dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya dari orang-orang yang takwa. Jadi tuan-tuan, apakah kekurangan korban yang dipersembahkan oleh yang seorang lagi ni sehingga Tuhan tak terima? Yang kurang adalah takwa. Apa lebihnya ibadah yang seorang ni hingga Allah menerimanya? Jawapannya kerana takwa. Jadi apa kaitan dengan Ramadan, tuan-tuan? Tuan-tuan, bila kita nak masuk Ramadan dan kita nak beribadah, ibadah atas dasar takwa. Bila kita masuk Ramadan dan nak beribadah, ibadah atas dasar takwa. Jangan ibadah sebab dia tu pembuat.
Jangan ibadah kerana trend, ikut-ikutan. Dia ni berkorban, aku pun nak berkorban juga. Dia ni sembelih, aku pun nak sembelih juga. Dia ni infak, aku pun nak infak juga. Dia puasa, aku pun nak puasa juga. Jangan sekadar beribadah kerana trend ikut-ikutan. Kerana bila kita ikut trend, kita tak mau ketinggalan trend. Kita tak mau terlepas kereta api. Kita tak mau left out. Kerana trend semasa adalah semua orang puasa. Maka kita pun nak puasa juga. Tuan-tuan, jangan puasa kerana trend ikut-ikutan. Kerana mengikut trend, mengikut yang popular pada waktu tersebut, kemungkinan kita lepaslah tanggungjawab wajib tu. Namun belum tentu Allah terima. Belum tentu lagi berpahala. Puasa mesti atas dasar takwa. Jangan sebab trend orang tu puasa, aku pun kena puasa juga. Puasa, tuan-tuan, Terawih mesti atas dasar takwa. Tuan-tuan nak berkorban kepada Allah Ta'ala dengan pergi berdiri lama di masjid dan di surau. Bersujud lama di masjid dan di surau. Jangan tuan-tuan pergi terawih di masjid dan di surau sebab trend. Trend maksudnya lah Joyah pergi, Ibrahim pergi, Kasim pergi. Kalau aku tak pergi, satgi orang kata apa pula. Tuan-tuan, bila tuan-tuan pergi masjid untuk terawih sebab nanti orang kata apa pula, tuan-tuan, ini bukan atas dasar takwa. Ini bukan ibadah atas dasar takwa. Penat sahaja tuan-tuan berdiri di masjid waktu qiyamul lail ataupun waktu terawih kerana tuan-tuan risau orang lain kata apa. Tuan-tuan, nak terawih atas dasar takwa. Sebab itu, kalau hari itu tuan-tuan ada ketakwaan dan nak pergi terawih, dipersilakan. Jika esoknya tuan-tuan mengantuk, lusanya tuan-tuan kaki tak apa nak kuat, adalah baik tidak pergi terawih atas dasar takwa daripada tuan-tuan pergi juga kerana trend ikut-ikutan. Ada orang yang infak. Mungkin tuan-tuan buka puasa di masjid. Tuan-tuan buka puasa di masjid, ada orang yang jenis bawa kuih untuk kongsi buka puasa juga. Ada orang bawa buah untuk buka puasa juga. Tuan-tuan tak bawa apa-apa. Tuan-tuan, janganlah kerana orang lain bawa, aku tak bawa, satgi orang kata aku kedekut. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dah start, satgi orang kata aku kedekut, satgi orang kata aku malas, satgi orang kata apa-apa. Tuan-tuan, di saat tuan-tuan nak beribadah dan tuan-tuan risau apa orang lain kata, ini ibadah-ibadah yang tidak diterima oleh Allah kerana ia dibuat atas dasar trend ikut-ikutan. Dia bukan dibuat atas dasar takwa. Maka tuan-tuan, masuk Ramadan nak puasa atas dasar takwa. Masuk Ramadan nak baca Quran, nak tadarus Quran, tadaruslah, bacalah atas dasar takwa. Masuk Ramadan tuan-tuan nak terawih atas dasar takwa. Masuk Ramadan tuan-tuan nak infak atas dasar takwa. Jangan jadikan ia trend ikut-ikutan. Allahu a'lam. Maka tuan-tuan, kesimpulan kita hari ini, beribadah Ramadan, ibadah atas dasar takwa, bukan trend ikut-ikutan. Komen di bawah tuan-tuan rujukan kita hari ini. Kesimpulan kita hari ini, beribadah Ramadan, ibadah atas dasar takwa, bukan trend ikut-ikutan. Komen di bawah, beribadah Ramadan atas dasar takwa, bukan trend ikut-ikutan. Allahu a'lam. Tuan-tuan, hari ini adalah hari Jumaat. Hari Jumaat hari ini, kita ada sembahyang Jumaat lah. Tapi tuan-tuan, malam ni tak ada kelas. Saya nak ingatkan tuan-tuan tentang perkongsian hujung minggu sepanjang Ramadan. Tuan-tuan, sepanjang Ramadan kita akan buat 3 siri 15 ayat sujud. Yang mana 3 siri 15 ayat sujud ni tuan-tuan, kita akan kupas tentang 15 ayat sajdah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 15 ayat sajdah. 3 kali Ahad dalam Ramadan, bermula Ahad minggu ini 22 Februari lusa lah. Ahad minggu ini 22 Februari, kita akan kupas 5 ayat sajdah pada setiap kali pertemuan kita. Maka 3 kali bertemu kita akan khatam. Kita akan khatam kupas 13 ayat sajdah. 15 ayat sajdah tersebut. Kemudian tuan-tuan, pada minggu terakhir sebelum raya tuan-tuan, kita akan buat panduan turun bersujud. Ianya adalah tentang tuan-tuan dah khatam 15 ayat sajdah, kita baca pula hadis Nabi dan juga perintah Al-Quran untuk sujud.
apabila sampai dan mendengar ayat sajadah tersebut. Hari Sabtu bahagian pertama, hari Ahad 14 Mac. Ini minggu nak raya dah. Kita buat panduan turun bersujud. Dan tuan-tuan, pada hari nuzul Quran 7 Mac akan datang, kita buat satu sesi Q&A Al-Quran. Semoga-moga ada kebaikan untuk tuan-tuan dan ada kebaikan untuk saya insya-Allah. Maka tuan-tuan, inilah perkongsian Ramadan kita. Siapa nak screenshot boleh screenshot. Ini perkongsian Ramadan kita. Lalu tuan-tuan, malam ni tak nak kelas, jumpa saya hari Ahad ini untuk 15 ayat sujud bahagian pertama, kupasan tentang ayat-ayat sajadah insya-Allah. Baik tuan-tuan, program ini percuma. Siapa nak infak ke number account yang tertera. Jumpa tuan-tuan Ahad ni. Ibadah Ramadan, pastilah beribadah Ramadan atas dasar takwa, bukan trend ikut-ikutan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaan-Mu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Ya Allah, 给我们感恩和可怜，跟老舍穆罕默德是爱他。